Okay, good morning. Kenapa tu? Okay, good morning. Okay, sekarang ni pukul 7.30. 7.20 7 lebih lah, 7 suku macam tu. Okay, as you can see, dekat depan ni, malam tadi hujan the whole night dengan angin sangat kuat. Korang tengok the ombak sangatlah wild ya. Oh, pucuk hujan. Ni pasti hujan lagi, renyai-renyai. Rasa tempias. So macam kita orang sepanjang dekat sini memang langsung tak dapat buat beach activities. Sebab korang tengok ombak, memang diorang close the beach. Langsung tak boleh ada aktiviti dekat pantai. Itulah, tapi tak apa nak buat macam mana kan, daripada membahayakan diri. So pagi ni kita orang akan breakfast. Macam biasalah, morning breakfast. Kita dah siap nak pergi breakfast. Tak. Ini masih tergoleng lagi ni. Simba. Hello, bangun breakfast, jom. Masih lagi baring berviewkan ombak. Kuatnya angin. So windy. Semalam nak parking pun kita tak berani nak parking bawah pokok. Jadi parking kat mana semalam? Tempat yang kita parking mula-mula tu? So, depan dia. Bukan bawah pokok lah. Sebab angin kuat kan. Takut juga parking bawah pokok. Dia punya tempat parking tu jauh dengan lobby. So semalam dengan tiba-tiba dah turun, dah parking, dah turun dengan stroller, hujan selebat-lebatnya, masuk balik. Hantu tekan. Susah sikit. Tu red flag masih berkibar. Beach is closed. Okay. Ni second dish, nasi minyak, ayam masak merah, daging bakar dengan kuah asam, braised vegetable. Tadi kita dah makan first dish. Adalah nasi lemak adalah. Makan telur rebus soft boil. Yang ni dia kenyang main game. Yang ni kenyang tengok Miss Rachel. Dia dah habis susu sebotol. Wah saja. Wah. Sekarang dekat atas. Wow, gagak. Boleh. Jala. Oh, okey. Berada mendengar lagu. Dah hilang masin. Tadi dia buat soft boil soft boil egg tu, terus permasak, dia letak kicap sebanyak-banyaknya, masin.
Roti jala dengan roti canai. Okay, what are you eating? Tak ada kan tadi sama-sama dia kata kat 3 ke sana dia. Roti sama. Tak. Hah? Enggak. Bila mana aku mulai mencintaimu. Oh, tadi. Bread and pastries. Naik bilik tengok dia putih-putih semua. Naik bilik tengok putih-putih. Kakak pergi membuang. Ini dekat luar. Velvet. Velvet muffin. Ini sedap. Muffin sedap. Coklat puding. Yeah. Coklat. Ada tu coklat cake puding. Ini cinnamon roll. Ini pun sedap kan? Blueberry muffin. Dia tak pandai. Tadi egg tart. Dah makan separuh. Tadi dia buat separuh ni. Oh, betul. Okay. Ni apa ni? Ni buah pomelo, limau barley. Ada yang manis dia masuk. Next kita makan nasi lemak, sambal sotong dengan sambal kerang pula. Bagi saya dalam makanan kat sini ada yang sedap, ada yang kurang. Tapi sedap lah, best lah. Ada macam-macam makanan lah. Dia tukar. Yang paling sedap dia punya lemak lah. Dah, tu je, bye. Mie goreng. And next, mummy half boiled and black coffee, half boiled egg. Ini tak tahu dia nak makan apa lagi. Tengah ambil mood lagi. Jadi makan setelah berjaya menewaskan Syakil. Tertewas sudah.
selepas berjaya menewaskan Syakil, baru dia dimakan. 6,000 step lah. Ha? 6,000 step lah. 6,000 step. Untuk menewaskan Syakil kena ambil 6,000 step Okay, kita dah ready nak check out. Jom ambil gambar family dulu. Kita dah ready nak check out, tengah tunggu bellboy datang ambil barang. Okay, bye. Oh, lupa nak bagi tahu, bilik yang kita orang duduk ni adalah nama dia Lanai Suite. So sesuai lah kalau lebih daripada 4 orang datang, boleh ambil bilik ni. Kita book through Agoda. Bilik ni dia macam 1 bedroom suite, lepas tu dia ada 2 bathroom. So boleh muat lebih daripada 2 orang lah, 4 orang, sebab dia ada day bed sini kan. Dengan day bed dekat luar, boleh request dia untuk set up lah bed tu. Okay, kita nak ambil gambar family. Tengoklah budak ni, kang-kang dia. Santai sangat ni. Dia tak santai. Santai apa kangkang besar ni? Tak santai lah dia. Okay, kita dah settle check out. Dah masuk kereta. Mula-mula plannya kita nak pergi makan Haji Cendol dekat Lebuh Aceh, Georgetown. Tapi tengoklah keadaan cuaca macam mana sekarang ni. Cuaca sangat-sangat tidak mengizinkan, hujan yang lebat. So mungkin kita skip lah kot. Nak kita apa pun rasa dia hujan kot kan. Kita tengok dulu macam mana. Sebab berapa minit nak sampai ke Haji Cendol tu? Dalam setengah jam. Tak tahulah kalau cuaca berubah dalam masa setengah jam macam mana. Sebab dia macam sekejap-sekejap dia tiba-tiba je dia hujan lebat, lepas tu kan tiba-tiba je dia berhenti. Dia macam tu, tak menentu cuaca. So we will see how sampai dekat Haji Cendol tu macam mana keadaannya nanti. Okay, korang bukan sekadar hujan aja lebat angin pun kuat. Ya Allah, menggerunkan lah. Takut dengan pokok-pokok ni. Tengok pokok tu bergoyang. So scary. Tengok. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga selamatlah perjalanan kita balik. Tengok tu, kuat gila angin dia di pokok kelapa tu. Pokok kelapa tu bergoyang. Angin pantai pula kan. Tengoklah orang dalam lori tu Aduh, risau. Okay, kita dah sampai dekat-dekat dengan Haji Cendol yang kita nak pergi tu. Ni dekat mana ni? Lebuh Cannon. Lebuh Cannon. Yang Haji Cendol tu dekat Lebuh Aceh. Itulah masjid yang kita naik skuter sampai ke belakang tu, ingat adik? Masjid. Tapi tengok cuaca sangat-sangat mencemburui kita. Alamak. Dan budak ni pun mencemburui kita juga. Okey kan sayang. Shh. Nak bangun dah. Shh. Okey, ni dia pusing. cendol yang kita nak berhenti tu. Haji Cendol and Coconut Shake. Dia dekat dengan sebelah masjid Lebuh Aceh ni. Ada kondo. Tapi ya, kita pernah beli kat sini dulu. so kita macam nak berhenti? Kita nak berhenti ke? Ni, dia berhenti sini. Kami kena So nak tapau? Tapau lah. No choice lah. Ni nak kondo. Kondok. Okay, so dia berhenti sini. Kita go tapau. Okay, jom teman. Siapa nak teman Mami? Okay, kita sekarang dekat Haji Cendol tapau. So ni interior dalam kedai ni. Tengok banyak barang-barang klasik kat sini. Kita dah order untuk bungkus. Kita order dua cendol durian di 24 dengan 2 cendol biasa, cendol pulut. Cendol durian di 24
So kita ada order goreng-goreng lah sebab ada budak ni dah lapar. Makan dalam kereta je. So okay, sementara tunggu tu order kita nak cerita sikit lah yang I tahu pasal Haji Cendol ni. Sejarah dia, kenapa dinamakan sebagai kedai ni nama dia Haji Cendol. Sebab apa tahu? Kedai Haji Cendol ni dia terletak dekat dengan Lebuh Aceh, di sebelah Masjid Lebuh Aceh. Itu sebelah ni je Masjid Lebuh Aceh. So dikatakan dulu, pada satu masa dulu sebelum adanya kapal terbang, sini adalah pusat pengumpulan macam seluruh Muslim daripada Nusantara yang nak ke haji. So diorang akan berkumpul dekat sini dalam sebulan macam tu sebelum diorang berangkat ke haji dengan menaiki kapal. So dari situlah namanya kedai ni dipanggil Haji Cendol, sebab ni tempat orang-orang nak pergi haji berkumpul dekat sini. Maknanya kedai ni dah lama lah, dah diwarisi daripada zaman berzaman dah. Apa dia? So itulah sejarah dia, mana dia orang dapat nama Haji Cendol. And lagi satu, nama dia terletak dekat Lebuh Aceh kan, and kenapa, dan di sebelah Masjid Aceh, Masjid Lebuh Aceh. Kenapa nama tempat ni dipanggil Lebuh Aceh, dan kenapa masjid tu Masjid Lebuh Aceh? Sebab dikatakan dulu tanah ni diwakafkan ke atau macam disedekahkan oleh seorang bangsawan Aceh. Said apa nama dia tak ingat, Said something. So dia lah yang orang kata mengasaskan jalan tempat ni lah, kawasan ni. Dia juga yang mewakafkan macam tanah masjid ni sebagai tempat orang-orang berkumpul lah, orang-orang Islam berkumpul sebelum mereka menunaikan haji. So simbolik dia dekat sini orang katakan kawasan ni dulu merupakan macam tempat menunjukkan simbol perpaduan umat Islam seluruh Nusantara ni. Sebab di sinilah tempat orang Islam daripada Nusantara ni akan berkumpul ramai-ramai dekat sini untuk kelas, taklimat berkenaan dengan haji sebelum diorang menaiki kapal pergi haji. So itulah sedikit sebanyak tentang sejarah Lebuh Aceh dan Masjid Aceh. Kita tahu Penang ni banyak kawasan Cina je kan. So sebenarnya tempat ni dulu pernah menjadi satu tempat orang Islam lah kat sini. Lepas tu itulah yang kita tahu. Okay, ni kita punya tu cendol dah siap, tengah tunggu goreng-goreng. So kita bungkus. Lepas ni kita nak singgah Parit Bunta, singgah rumah mak saudara ada di Parit Bunta, sebab my mum pun ada dekat situ. Semalam dia ikut my auntie tu ambil dia dekat Kuala Selangor, datang bawa Parit Bunta. So kita nak singgah Parit Bunta sekejap lagi. So kita bungkus lah. Budak ni tapau cha Maggi tadi dekat kedai Haji Cendol. Cakap dah, budak ni yang favourite dia fries, nugget, Maggi, apa geleng-geleng. Betul lah mama cakap. Tadi masa kat hotel breakfast banyak-banyak lah punya menu. Dia tak nak makan sangat. Sekarang dia dah lapar. So minta order cha Maggi tadi. Still raining guys. Dan cerita favourite Syauqi. Otak pun jadi otak Nobita Syauqi. Jawi 46 kita keluar exit Jawi. Okay, bye-bye Penang. Kita sekarang dekat Second Bridge, nak menuju ke mainland. See you again bila tak tahu kita nak datang Penang lagi.